Hello guys, kita dah sampai ke LRT 3 Johan Setia. Dah sampai ke LRT 3 Johan Setia. Ya, abang ambil. Mana ya, ya? Jom. Ya, abang kau cuci kereta. Itu apa? Okey, dah. Jom. Oh, besar guys parking dia guys. Yelah. Oh, ha? Yelah. Besar parking dia. Jom Ali nak kita tandas. Jom Ali nak kita tandas. Laki kau silap lagi. Dah. Jom. Oh, cantik ni tempat dia. Besar parking ni. Jom. Sekejap je. Ikut sangat. Bawa telefon Ali. Bawa lah. Oh, besar parking dia guys. Nampak tu. Sampai ujung parking tu. Macam kat tempat jual kereta lah. Okey, LRT Johan Setia. Nampak tu dia tulis. Jom. Parking dia besar. Sekarang kita nak menuju ke nak menuju ke oh tu parking motor kan. Kita nak menuju ke stesen. Jom tak apa. Ali bawa telefon. Kita menuju ke jalan kaki dalam 1 minit guys. Dalam 1 minit jalan kaki. Wow, tu dia. Cantik tak? Cantik tak? Jom. Oh, tu rapid on demand guys. Rapid on demand. So kalau daripada maknanya sejangkang ada dia punya pick up point, banyak pick up point dia, boleh download app dia. App dia rapid on demand. Ni. Download app dia, nanti tengoklah pick up point dia kat mana. Ni banyak ni, dia punya van ni besar juga, boleh muat ramai ni. Ni. Van dia rapid on demand. Oh. Cantik ni. Dah macam dia duduk Kuala Lumpur dah ni guys. Oh. Jom Ali, hari kita tandas. Kat mana ni? Oh, mau kedai lagi ni. Jom kita tengok ni. LRT laluan Shah Alam, Bandar Utama Kayu Ara bla 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 bla. Sekarang kita dekat Johan Setia. Kita nak naik pergi Bandar Utama. Secara percuma hari ni guys. Sekejap lah ya. Secara percuma guys. Dilarang perit, merokok, elektronik, makan atau minum, buang sampah. Sini. Jom. Oh, ya. Jom. Dia pergi tandas. Jom. LRT Johan Setia. Oh, Johan Setia. Tiket. Di mana ni? Wah, dengan Kohat. Sekejap je guys, saya pun tak tahu ni macam mana ni. Time ni. Johan Setia. Macam mana? Bang, macam mana? Nak naik? Macam mana nak naik? Bang dah ambil tiket dah? Belum. Free. Kau minta kat kaunter. Oh, free pun kena ada tiket juga. Kena tak bang? Kan? Bagi abang belajar macam nak guna tiket. Okey. Tapi free je. Nak naik ni. Macam mana? Saya tak pernah naik lagi. Berapa? Abang nak berapa? 3? 3. 3? Ha? Oh, ni maknanya free, tak payah scan kalau nanti bulan depan. Ni bang kena dah. Bulan depan ada start pembayaran lah. Bulan depan kena kat sana lah. Betul. Kalau dekat sini untuk buat tambah nilai touch and go, ada dengan beli produk touch and go. Oh. Cumanya kalau untuk tiket ni, konsep dia satu kali masuk, satu kali keluar. Kalau abang nak pergi mana-mana stesen pun tak ada masalah. Sebab kat sini saya set ke Bukit Tinggi kan. Tapi kalau nak ke Nak pergi utama, Bandar maknanya Utama pun boleh, tak ada masalah.
Oh, maknanya keluar kat situ, maknanya ambil tiket sana nak masuk balik. Betul. Bila abang keluar. Oh, maknanya sahala je lah. Betul, ini sahaja sahaja. Oh. Okey. Faham. Terima kasih. Jom. Tanda dulu. Tanda. Oh, ya. Tapi itu tanda PPL. Mana ni nak masuk ni? Sekejap guys. Dia tanya. Kita tanya sekejap. Perhatian. Ke mana ni? Masuk sini. Oh, kena scan kan? Masuk sini Sekejap. Di mana ni? Tanda mana tanda? Itu tanda. Itu tanda, masuk dulu. Ni masuk. Bukan, ni masuk. Jom Ayah. Ayah pergi dulu, Ali pergi dulu. Pergi, Ayah pergi dulu. Ni Ali pergi dulu, Ali pula. Ni Papa. Okey, jom guys. Oh, jakun guys, jakun kejap. Dia bagi free je 3 ni guys. Bagi free Ya, molek sikit. Kita elok dulu lah. Kasi naik ni, naik kau ni. Gitu pergi OKU tak apa, kejap je. Ini tak saya kayu. Orang kayu. Jom masuk tandas dulu guys. Ada orang nak pergi tandas ni. Aduh, macam mana ni guys? Gas. Oh, bau kedai lagi ni. Jom. Dia cepat. Oh, cantik design tandas dia guys. Cepat balik. Cantik design tandas dia. Ya, perempuan untuk tandas lelaki. Oh, macam kat hotel guys. Tandas dia guys. Ni tak dalam poket dulu. Ada juga ayam punya yang kecil. Ya, buat tekan je. Jom Adi. Okay guys. Kita keluar daripada tandas untuk menaiki train. Jom ya. Tandas dia dekat je guys. Platform 2. Dia pergi ke bandar utama. Jom. Tu naik tu. Tu. Platform 1. Jom. Ini saya pegang. Ni bandar utama. Kita akan ke bandar utama. Sila pegang kebenaran. Cantik guys. Ayat mana tu? Mana jatuh? Kaki belakang sikit. Ya. Oh. Sila pegang 2, 3. Bila boleh naik ni? Ya. Ni kot. Jom. Biar mama tinggal jalan bangga. Ya, dia meningkat. Gimana? Ni lah, sini lah. Bukan. Jom. Ali. Ni boleh naik. Ini pergi mana? Ini Ni dah pergi habis. Wagyu, Dah habis dah. Dah ujung dah. Mungkin dia U-turn balik kot. Tahu lah. Saya pun first time. Awak. First time. Mana ni? Rajin ya. Oh, rajin ya. Bye bye. Video ah. Ke YouTube. Kita lah dia suruh pergi tu. Macam mana nak naik ni? Saya tak pernah naik LRT. Kali pertama.
Tak pernah naik. Dia pergi Oh, belakang naik. U-turn. Oh, iyalah. Dia U-turn balik sini. Saya ingatkan dia boleh reverse. Tak boleh reverse. Oh, okey okey. Kejap. Okey lah guys. Bye.